Okay. Ada makan modal lah. Daripada modal jadi modal lah. Modal lah. Okay, faham. Sebenarnya asalnya daripada modal Okay. kan. So aku nak tu jadi lawak kan. Ah. Macam komedi kan. So fikir boleh. Okay juga kan. So apa tujuan kau pilih jadi komedi kan nama kau? Sebenarnya. Sebab sebelum ni nama aku bukan nama tu. Kau pakai nama apa? Nama glamour corner lagi. Nama glamour lah. Asal aku Yus Mizi. Asalnya dari dulu start aku shooting sampai start separuh jalan kan nama aku Yus Mizi. So siapa yang sezaman dengan aku yang shooting sama aku semua kenal aku Yus Mizi panggil Yus, panggil Mizi. Yang paling lama sekali, paling latest sebelum nama aku Yus Mizi tu nama aku Mizi. So siapa yang panggil aku Mizi tu dia orang yang kenal aku paling lama kali. So Mizi paling lama. So yang panggil Yus paling lama juga. So abang modal yang terbaru. Latest macam kau orang panggil tenang lah. Abang modal lah. Okay. Aku kira generasi baru yang kenal kau. Okay. Sebab nama kau aku tukar dia 3 nama kan. So jumpa nama berbalik kepada soalan utama aku. Apa reason kau nak buat filem? Apa objektif kau sebenarnya?